Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita tengok teknik GBK Teknik GBK untuk ni lah. Tapi kalau kita nampak inari ni, dia ada macam ada divergent sini ada. Lepas buat lawan dulu. Instagram high. Jadi kalau dia lepas Isto ni, insyaAllah dia boleh terbang lah. InsyaAllah. Cuma apa kita yang nak saksikan sini, saya daripada divergent tu, dia dah macam permulaan dia nak uptrend lah. Sebab trend, kalau kita ikutkan trend, semua dah bullish trend, semua pada area bullish trend. Cuma dari segi momentum, kita check H1 masih lagi ada momentum, H4 ada momentum, H1 dah momentum berkurangan M15 ada momentum, dia macam nak pick up balik lah. Kemungkinan boleh naik ini berkemungkinan untuk inari. Saya ni ada divergent di H4, divergent dia kalau tinggi lagi, dia breakout ni lagi tinggi tu lagi. Itu saja untuk inari. Terima kasih. Assalamualaikum.